Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam topik pertama iaitu jenayah komputer dan keselamatan, fokus utama adalah mengenai jenayah komputer yang paling tinggi di Malaysia pada tahun 2025, iaitu penipuan dalam talian atau online fraud. Penipuan dalam talian berlaku apabila penjenayah menggunakan media sosial, panggilan telefon, mesej atau laman web palsu untuk memperdaya mangsa supaya memberikan maklumat peribadi dan kewangan. Teknik ini semakin canggih, termasuk penghantaran mesej palsu, pautan berbahaya dan penyamaran sebagai pihak berkuasa atau institusi kewangan. Jenayah ini amat berbahaya kerana ia boleh menyebabkan kerugian kewangan yang besar, kehilangan maklumat peribadi serta memberi tekanan emosi kepada mangsa. Ramai yang menjadi mangsa kerana penipuan ini kelihatan sangat meyakinkan, terutamanya apabila penjenayah menggunakan identiti palsu atau akaun media sosial yang menyerupai individu atau organisasi yang sebenar. Untuk mencegahnya, kita perlu berhati-hati dan sentiasa berwaspada. Jangan sesekali berkongsi TAC atau OTP dengan sesiapa walaupun mereka mengaku daripada bank. Semak nombor akaun atau maklumat meragukan melalui platform semak mulai. Gunakan kata laluan yang kukuh dan elakkan menekan pautan yang mencurigakan. Kesedaran dan sikap berhati-hati adalah langkah pertama yang paling penting dalam melindungi diri daripada jenayah ini. Sekiranya anda menjadi mangsa, tindakan segera perlu diambil. Anda boleh menghubungi CCID Scam Response Center, membuat aduan kepada Cyber 999 ataupun membuat laporan polis untuk mendapatkan bantuan lanjut. Itu sahaja ringkasan bagi topik pertama mengenai penipuan dalam talian. Sekian, terima kasih kerana telah menonton.